Kabinet akan bincang langkah tegas tangani isu disiplin keselamatan di sekolah. Malaysia bakal wajibkan platform media sosial laksana had umur bagi pengguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 7 pagi. Si Jangkang Selangor dilanda ribut luar biasa. Dalam kejadian yang berlaku petang semalam, seorang wanita berusia 51 tahun cedera selepas terperangkap di bawah runtuhan bumbung Dewan Wawasan Kampung Medan, Teluk Panglima Garang, Banting. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, kejadian itu juga menyebabkan bumbung sebuah premis yang menempatkan surau kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah runtuh. Ia menyebabkan sekurang-kurangnya 7 murid cedera. Dalam pada itu, Jabatan Kerja Raya JKR Selangor dan Kuala Langat sedang menjalankan pemeriksaan struktur serta penilaian keselamatan terhadap beberapa bangunan awam yang rosak di Teluk Panglima Garang akibat dilanda ribut. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, Sekolah Kebangsaan SK Si Jangkang Jaya antara premis terjejas apabila bumbungnya mengalami kerosakan. Pihak sekolah dinasihat agar menangguhkan sesi persekolahan sehingga keselamatan struktur bangunan dapat dipastikan. Susulan beberapa insiden yang membimbangkan berlaku di institusi pendidikan kebelakangan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tegas bagi menangani isu disiplin dan keselamatan di sekolah termasuk pengaruh media sosial dalam kalangan pelajar akan dibincang oleh Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Sekolah ni saya dah komen, tetapi bila kita lihat semuanya menjurus kepada juga keluarga, menjadi beberapa peraturan sekolah, tetapi hampir kesemuanya balik kepada telefon bimbit, smartphone dan sosial media dan apps. Jadi saya akan mensurat Jemaah Menteri harus ambil tindakan tegas. Tentunya ada pelbagai reaksi, tapi harus ada tindakan tegas. Hampir semuanya itu berbalik kepada sosial media. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan Polis Diraja Malaysia PDRM sedia memikul tanggungjawab dan harapan masyarakat untuk memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Semuanya itu menjadikan aspek keselamatan di sekolah ni menjadi tumpuan rakyat. Dan memang rakyat berhak untuk memberi tumpuan yang macam itu. Dia sebab anak-anak dia dihantar ke sekolah. Jadi apa jaminan sekolah itu menjadi tempat yang selamat? Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tragedi pelajar perempuan ditikam hingga maut di sebuah sekolah di Petaling Jaya Selasa lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Syazali Kahar mengesahkan suspek pelajar lelaki berusia 14 tahun itu membeli pisau yang digunakan dalam kejadian itu secara dalam talian. Menurut beliau, ketika kejadian, suspek dipercayai memiliki 3 jenis senjata yang dimilikinya sejak sekian lama. Seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun ini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Sehingga kini sebanyak 57 rakaman percakapan saksi telah direkodkan. Siasatan pada peringkat semasa ini mendapati tiada unsur buli terlibat. Siasatan awal juga mendapati suspek dan mangsa tidak mempunyai hubungan atau interaksi sebelum kejadian. Adalah dipercayai faktor dorongan emosi dan pengaruh media sosial dikenal pasti sebagai antara punca tindakan suspek berkelakuan sedemikian. Datuk Syazali juga berkata bagi memastikan kejadian jenayah di sekolah tidak berulang, pihaknya akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk merangka langkah lebih berkesan. Tegas beliau, kerjasama itu bukan hanya dijalankan setelah kejadian yang berlaku, sebaliknya sudah menjadi rutin bagi memastikan pelajar dan warga sekolah berada dalam persekitaran yang selamat. Datuk Syazali Kahar.
Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri mahu semua pihak bertindak bersama dalam menangani isu sosial membabitkan remaja, bukannya saling menuding jari. Katanya tragedi membabitkan 2 remaja baru-baru ini perlu dijadikan pengajaran penting. Ini kerana ia mencerminkan cabaran nilai dan tekanan sosial yang dihadapi generasi muda masa kini, sama ada di rumah, di sekolah maupun di dunia digital tanpa sempadan. Malaysia bakal mewajibkan semua platform media sosial melaksanakan sistem pengesahan identiti pengguna bagi mengelak kanak-kanak bawah 13 tahun memiliki akaun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak dan memastikan garis panduan komuniti platform berkenaan dikuatkuasakan sepenuhnya. Saya melihat sendiri anak-anak darjah 3, darjah 4, walaupun TikTok menyatakan mereka tidak membenarkan kanak-kanak bawah 13 tahun dari memiliki akaun, tapi rata-rata saya lihat apa yang mereka kata itu mereka tidak menepati janji. Dan TikTok gagal untuk menjamin kanak-kanak bawah 13 tahun tidak memiliki akaun. Satu pertemuan antara MCMC dengan syarikat platform media sosial akan diadakan minggu depan. Cadangan menghadkan akses media sosial kepada remaja di bawah umur 13 tahun adalah tepat. Ia berikutan kebimbangan terhadap pengaruh negatif platform tersebut terhadap golongan muda. Ketua Program Komunikasi Media, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Sabaria Muhammad Saleh berkata, beberapa negara Eropah juga telah menetapkan had umur 13 hingga 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Platform media sosial perlu bertanggungjawab dalam hal ini. Negara-negara Eropah pun sebenarnya banyak yang telah mengambil langkah-langkah untuk menetapkan had umur sekitar 13 hingga 16 tahun. Dan juga individu-individu ataupun kanak-kanak ini yang ingin mempunyai akaun media sosial perlu meminta kebenaran daripada ibu bapa mereka. So dekat sini kita boleh lihat betapa pentingnya peranan ibu bapa di dalam memantau penggunaan media, penggunaan gadget, penggunaan media sosial dalam kalangan anak-anak sendiri. Tapi saya turut percaya bahawa sebenarnya penting sangat-sangat untuk kita memperkasakan anak-anak dengan kemahiran literasi media dan maklumat, iaitu kemahiran untuk mengakses, menilai, menganalisis dan mencipta kandungan. Profesor Madya Dr. Sabaria Muhammad Saleh. Berita seterusnya. Konvoi Bantuan Kemanusiaan Global Sumuk Flotilla GSF ke-4 dijadual akan berlayar menuju ke Gaza pada pertengahan atau penghujung bulan depan. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata, misi kemanusiaan itu disusun dengan perancangan teliti serta pendekatan baharu dalam usaha menembusi sekatan rejim Zionis. Ia bagi memastikan bantuan sampai kepada rakyat Palestin yang memerlukan. Hamas menegaskan pihaknya telah menunaikan tanggungjawab di bawah perjanjian gencatan senjata dengan menyerahkan semua mayat tebusan yang berjaya dikesan di Gaza. Sayap bersenjata kumpulan itu, Brigade Izzeddin Al-Qassam berkata, penyerahan dilakukan selepas usaha berterusan pasukan mereka mencari mayat di kawasan runtuhan akibat serangan Israel. Kumpulan itu turut memaklumkan baki mayat yang belum dijumpai memerlukan peralatan khas bagi proses penggalian dan pemulihan di lokasi yang sukar dimasuki. Sementara itu, Israel digesa supaya membuka semua lintasan masuk ke Gaza bagi membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan kepada penduduk terjejas. Tegas Ketua Hal Ehwal Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, tindakan segera amat penting bagi memastikan bantuan makanan, ubat-ubatan dan tempat perlindungan dapat diberikan kepada rakyat Gaza. Israel kini hanya membenarkan bantuan masuk melalui lintasan di bawah kawalannya, namun proses birokrasi memperlahankan penghantaran bekalan penting. Sukan badminton terbuka Denmark bergu wanita negara Pelitan Empinah mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Indonesia Rachel Alisha Rose Febi Setia Ningrum 21-13, 21-17. Namun cabaran bergu lelaki negara berakhir seawal pusingan pertama apabila ketiga-tiga pasangan tumbang kepada lawan masing-masing. Erin Chia Sowik tewas kepada gandingan Indonesia Muhammad Rian Ardianto Rahmat Hidayat. Turut terkandas Gozi Fei, Nur Izzuddin dan Ong Yu Sin Teo Yi.
Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kabinet akan bincang langkah tegas tangani isu disiplin keselamatan di sekolah. Malaysia bakal wajibkan platform media sosial laksana had umur bagi pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Syariniza Abu Bakar dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.